Suami dah terjebak dengan Cik Tom. Bila kita nak bincang, kita nak bagi jalan untuk berhenti, dia marah, dia mengamuk. Jangan sebut pasal Cik Tom. Malah sekarang ni bukan Cik Tom saja, dia dah start hijau, dah start balut. Okey, balut pun kena, Cik Tom pun kena. Kan, hari-hari nak bincang tak boleh, nak suruh berhenti tak boleh. Jadi apa cara tuan yang boleh saya bantu suami saya? Saya sayang suami saya. Saya nak bagi satu tips. Dapatkan set jus TG, bagi tahu pada suami, okey, ini adalah minuman kesihatan untuk kekuatan lelaki. Okey, bagi dia minum teh. Okey, mungkin rasa tak sedap, boleh campur dengan sangkuit. Ambil 2 uncang malam, rendam dalam air panas, campur dengan sangkuit, kacau, bagi dia minum untuk kekuatan lelaki dan cuci dalaman lelaki. Besok dia akan start berak-berak. Dan dia akan tanya, ni apa? Ini amalan sunnah, black seed, pati habatu saudah. Cakap dia, siapa yang amalkan sunnah pasti berjaya. Suruh dia spray dalam mulut dia saja. Dan ni kita tak tahu cara macam mana kita nak bagi. Kita bancuhkan dalam air kopi. Ambil satu penutup, bancuhkan dalam air kopi. Kalau dia minum kopi, bancuh dalam kopi. Kalau teh, bancuh dalam teh. Kenapa dia kata rasa lain sikit? Kita ada campur herba. Dan dalam masa yang sama, dia akan menghilangkan craving tu. Sekarang kita boleh tengok daripada hari pertama, hari kedua kan, tengok craving dia pada Cik Tom tu macam mana, dan tenaga dia macam mana. Okey, lebih baik kita ikhtiar daripada kita buat tak tahu. Okey, insya-Allah kita ikhtiar.